Hello guys, welcome to Hafiz Edge Studio. Dalam video tutorial kali ini saya akan tunjukkan macam mana cara nak servis motor RS V2. Okey, kita nak servis, kita nak tukar dia punya minyak hitam. Untuk minyak hitam saya akan menggunakan jenama yang ni. Okey, kalau kau nak beli jenama Jetron ni, kalau kau nak beli produk ni, kau boleh klik back yang ada dekat bawah, ataupun kau boleh tekan dekat description dan juga ruangan komen kalau kau nak beli produk ni lah. Untuk servis motor, apa yang korang perlu ada, first kali korang kena ada bekas yang macam ni untuk tadah minyak hitam. Kemudian korang kena ada corong dan juga box. Pakai box lah, lagi senang. Box ni saiz dia 17. Okey, kita akan guna saiz 17. Dan satu lagi, kita akan guna plier dan kain lah. Kain kena ada untuk nampak kerja tu lagi bersih dan juga kemas. Okey guys, jom aku tunjukkan macam mana step by step cara nak tukar minyak hitam bagi motor RS V2. Sebelum tu, pada korang yang belum tekan button subscribe, korang boleh tekan button subscribe dan juga tekan button loceng. Okey guys, jom saya tunjuk step by step nak tukar minyak hitam. Okey, untuk first kali kita kena buka dulu dia punya penutup minyak hitam ni. Korang letak kain, tak nak bagi cala. Lepas tu kepit guna plier dan pusing arah lawan jam. Okey, dah longgar. Ambil alas kain dan buka dia punya penutup. Okey, kita dah siap buka. Sekarang kita akan buka dia punya nut dekat bawah. Untuk buka dia punya nut dekat bawah, korang perlu ada ni lah, spana box saiz 17. Kalau tak ada spana box, boleh je guna spana biasa. Okey, dia punya nut dia, kalau korang tengok dekat bawah ni. Okey, inilah dia punya nut untuk minyak hitam. Jadi korang just masukkan dan pusing arah lawan jam. Korang pusing menghala ke exhaust. Okey. Korang menghala ke exhaust macam ni. Okey, korang letak macam ni. Korang punya box dan korang pusing menghala ke sini. Okey, sekarang kita akan buka nut yang ada dekat bawah. Sebelum korang buka dia punya nut minyak hitam, pastikan korang letak bekas ni dekat bawah. Lepas tu baru korang buka minyak hitam lawan arah jam. Okey, bila nak dah longgar macam ni, korang boleh pusing pakai tangan lah. Korang pusing je pakai tangan. Okey, nampak minyak pun masih cantik lagi. Kalau tengok colour dia tak ada hitam. Boleh tengok minyak dia masih cantik lagi. Okey, kita akan biarkan dia keluar semua. Okey, semua minyak hitam dah keluar, dah habis keluar. Sekarang kita akan lap dia punya lubang minyak hitam tu. Lepas tu kita akan pasang semula dia punya nut. Okey. Okey, bila nut dah masuk, korang kena ketatkan semula. Tapi korang kena ingat, jangan terlalu ketat. Sebab kalau terlalu ketat, nanti masa korang nak buka net service, memang susah. Jadi kita akan ketatkan. Okey, ingat ketatkan agak-agak je. Okey, kita dah siap ketatkan. Sekarang kita akan isi minyak hitam. Okey, untuk first kali kita kena buka dulu dia punya minyak ni. Ya, kita kena buka. Okey, kita dah buka dia punya minyak hitam. Lepas tu kita akan congkil sikit dekat bahagian tepi ni. Okey, dah. Dan yang ni kita kena tarik lah. Okey, kita kena tarik. Okey, kita dah buka. Yang ni boleh pusing. Okey, untuk first kali kita kena letak dia punya corong ni kat sini untuk senang buat kerja lah. Lepas tu kita akan ambil minyak. Okey, minyak yang ni kita akan isi. Okey, kita dah siap isi dia punya minyak hitam. Sekarang kita akan check lah. Tengok kat sini dia ada dia punya level. Yang ni adalah minimum, yang paling bawah, dan yang paling atas ni adalah maksimum.
Kalau boleh jangan lebih lah minyak tu. Okey, jangan lebih. Sekarang kita akan test. Korang just letak je. Korang just letak je. And then korang angkat. Nampak? Nampak minyak tu dekat mana? Jadi minyak tu dah cukup lah. Ataupun korang lap semula. Okey, korang lap. Lepas tu korang boleh test juga. Letak dan korang pusing. Okey, buka semula. Dan check dia punya level dia dekat mana. Okey, memang minyak ni dah cukup lah. Minyak ni dah cukup. Nanti mesti orang akan tanya kan, berapa sukatan ataupun minyak yang diperlukan untuk motor RS V2 ni. Okey, yang ni aku isi sampai habis. Dekat sini dia ada 1.2 liter. Jadi isi sampai habis memang ngam-ngam dah cukup dah. Setengah orang ada je dia letak 1 liter, 1.1 liter. Tapi yang ni kita letak habis 1.2 liter. Okey, tapi yang penting korang kena check lah. Kena check sukatan dia. Dan check dia punya manual. Berapa kapasiti yang diperlukan untuk enjin. Sebab semua motor tak sama. Okey, lepas tu yang ni korang boleh pasang semula. Okey, lepas dah pasang, jangan lupa ketatkan. Letak kain dan ketatkan sedikit je. Okey, sudah siap. Okey guys, korang dah tahu kan macam mana step by step cara nak tukar minyak hitam motor RS V2. Okey, minyak hitam yang saya gunakan yang ni lah, macam saya tunjuk tadi. Kapasiti dia adalah 1.2 liter. Korang guna sampai habis. Kenapa saya bagi tahu? Kenapa saya explain? Sebab mesti ramai yang akan komen, dia akan tanya berapa liter minyak? Berapa liter minyak? Okey, untuk motor ni memang dia akan guna 1.2 liter. Memang dah sampai ke maksimum level lah. Okey, dah cukup. Okey, macam biasa kalau korang dapatkan produk ni, boleh tekan beg yang ada dekat bawah. Ataupun korang boleh tekan link yang ada dekat ruangan komen dan juga dekat ruangan description. Okey, semoga video ni membantu korang dan memberikan manfaat kepada korang. Okey, jangan lupa pada korang yang belum tekan button subscribe, pastikan korang tekan button subscribe dan juga tekan butang loceng. Dan yang mana ada soalan ataupun korang ada nak request video tutorial, korang boleh komen je dekat bawah. Okey, satu lagi saya nak bagi tahu, minyak hitam yang kita keluarkan tadi, nak buang mana kan? Okey, macam saya, tiap kali servis, saya akan isi semula dalam botol ni. Lepas tu korang boleh simpan, ataupun korang boleh pergi je dekat mana-mana kedai kereta ataupun kedai motor, boleh buang dekat sana lah. Okey, tu je daripada saya. Semoga video ni memberikan manfaat lah kepada korang. Okey guys, sekian. Assalamualaikum.